Mohon penerangan tentang zikir gulung bumi. Allah Rabbi, zikir ni gulung bumi. Lagu mana? Hak ni dia panggil zikir orang jalan. Nak suruh jalan tu rasa cepat, rasa tak letih, rasa gapo, dia ada zikir-zikir tertentu. Antaranya amal bismillah 75 kali sehari. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Baca 75 kali sehari. Insya-Allah perjalanan kita akan cepat. Salah satunya lah, banyak lagi. Tapi tidak dibenarkan baca di atas kenderaan. Hamba terima tidak dibenarkan baca di atas kenderaan. Kita naik kereta, start bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Sebab terlalu bahaya. Tok guru hamba pesan accident. Sebab orang tak nampak kita cepat laju. Kita ngona kat lepel tu laju dah, laju. Guling bating tak tahu apa. Jadi atas kenderaan jangan baca. Macam amalan biasa atas surah kau dia. Ketika naik kenderaan jangan baca zikir. Zikir nak so cepat perjalanan. Antaranya baca, kita naik kenderaan, dulu kalau naik binatang ya katok kepala kubah. Kubah atas ni katok gini, tepuk 3 kali. Kalau kita naik kereta lah ni katok di steering. Kita baca apa? Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Katok. Insya-Allah perjalanan kita sekali pun masa lebih kurang sama, tapi kita petang. Padahal masa nampak 3 jam juga.